hospital. Masa doktor kata inilah masanya untuk memanggil ahli keluarga datang, kita tidak bawa Timur ke hospital. Dia pun memang yelah, dalam setahun ni dia tidak berapa suka keluar dari rumah pun, cuma pergi ke tempat-tempat tertentu. Dan antara tempat yang dia suka pergi is rumah Tok Wan actually. Now I don't know whether this is your perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. I appreciate it a lot that it happened. Swimming pool dekat rumah Tok Wan bocor dan rosak. Lebih kurang seminggu atau 10 hari sebelum Tok Wan pergi. So dah ada satu masa di mana kita terpaksa beritahu Timur sebenarnya, Timur look, kita ambil gambar dan tunjuk dia, swimming pool ni kosong, tak ada air. So tak dapatlah nak pergi rumah Tok Wan. So pada masa semua ni berlaku, dia dah memang tahu dia tak dapat pergi rumah Tok Wan, dan kita pun tak bawa dia pergi rumah Tok Wan, dan kita tak bawa dia pergi hospital. So Timur belum melalui satu proses di mana dia akan menghadapi keadaan tiadanya Tok Wan. Setakat ni atau sebelum ini, kalau dia pergi rumah Tok Wan adalah yang tengok pada mood dia, kadang-kadang dia hi Tok Wan, ataupun sometimes, but Tok Wan is there sitting in the living room. Lepas bila Timur masuk, dan lepas Timur dah habis swimming dan dia nak duduk makan, dia belum pulang ke rumah Tok Wan sejak kebelakangan ni. And we as a family, so Papa and I, we still have to think of how we're going to give him some closure. Apart from just kind of mentioning this. So it's been weighing down on me a lot.